Stopper ini, kemana Aslam akan pergi? Stopper yang pertama, percubaan terus, dan siapa lagi kalau bukan ketua pasukan. Okey, permainan diteruskan. Dan itu dia jaringan. Mio berada di sana untuk menyempurnakan. Ada jaringan yang berikutnya, begitu sahaja berlaku. Peluang bagi pasukan Malaysia, satu hantaran, dan itu dia jaringan yang dicari-cari untuk pasukan Malaysia. Yang baik, flick, dan itu dia mencari top corner sekali lagi. Syahmi Irfan, satu peluang bagi Malaysia. Izham Azhar, jaringan kedua pada hari ini.